Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita imbas balik kita berada di mana sebenarnya pada saat ini. Ini ialah Asmaul Husna. Alhamdulillah telah pun kita bahas Asmaul Husna yang berjudul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada Asmaul Husna yang keenam, namanya Al-Mu'min. Namanya Al-Mu'min. Inilah dia perbahasan yang kita akan bawa pada hari ini dan esok hari insyaAllah. Tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustaz ni rasa macam tak lepas kalau tak sebut satu perkara pada hari ini. Maka izinkan Ustaz untuk berkongsi satu pengalaman kecil yang saya namakan dia sebagai satu experience, satu pengalaman kecil untuk memberi motivasi kepada kita di saat kita mempelajari Asmaul Husna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz ni tinggalnya di Gombak. Dan Ustaz ini adalah penasihat kepada persatuan penduduk Taman Rauta di Gombak, Kuala Lumpur yang juga tidak jauh dengan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Ketika mana awal-awal sambutan hari raya yang lepas, ni Ustaz nak berkongsi pengalaman dalam keadaan Ustaz telah minta izin daripada empunya badan, ya. Telah pun Ustaz minta izin daripada empunya badan, iaitu Ustaz sempat menziarahi satu keluarga suami isteri yang telah pun berkahwin hampir 8 tahun. Berkahwin hampir 8 tahun tetapi belum lagi dianugerahkan zuriat. Belum lagi dianugerahkan zuriat. Berbagai-bagai usaha dan ikhtiar telah pun dilakukan sampai ke mereka buat IVF dan sebagainya, tetap juga tak berjaya biarpun dah 2 kali buat yang disebut sebagai bayi tabung uji. Ya, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sesi silaturahim sempena hari raya baru-baru ini, suami isteri itu meluah perasaan kepada Ustaz dalam keadaan sedih, dalam keadaan sugul, dalam keadaan agak duka cita. Mereka berdua rasa sunyi sangat, terutama sekali pada waktu malam ataupun balik daripada kerja. Kamu tengok aku tengok kamu. Sebab tidak ada tidak ada penyejuk yang namanya anak. Kadang-kadang suami isteri ni kata mereka keluar daripada rumah pergi ke taman, mereka duduk je, suami isteri tengok je anak-anak orang lain yang dibawa oleh ibu ayah bermain di taman. Dalam keadaan hati itu masya-Allah rasa sugul. Jadi mereka bertanyakan Ustaz, apa dia yang boleh dilakukan secara penyelesaian dalam bentuk spiritual solution, penyelesaian secara spiritual supaya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka berpeluang untuk mendapat zuriat. Sebab dari segi ikhtiari mereka telah pun usahakan. Maka di sini Ustaz pun berkongsilah dengan suami isteri itu tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Dan di sini izinkan untuk Ustaz berkongsi beberapa PowerPoint. Sekejap ya. Pertama sekali poinnya ialah apa dia? Ustaz telah pun memberi kepada pasangan suami isteri ini 3 potong ayat Al-Quranul Karim. Nanti Ustaz bentang dulu, kemudian Ustaz akan kaitkan dengan Asmaul Husna. Ustaz akan bentang ketiga-tiga ayat ini dan Ustaz akan kaitkan dengan apa yang sedang kita belajar Asmaul Husna. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi, ketiga-tiga ayat ini ayat-ayat Al-Quranul Karim yang boleh dijadikan sebagai sandaran dan rujukan
yang boleh dijadikan sebagai zikir atas nawaitu agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita zuriat. Maknanya tuan-puan ataupun anak masing-masing ataupun jiran masing-masing yang dah kahwin lama tapi tak dapat anak, ikhtiar pun sudah, maka kita minta supaya memperbanyakkan 3 doa ini. Pertama, daripada surah Ali Imran ayat 38. Surah Ali Imran ayat 38. Nasnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria, Nabi Allah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, wahai Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Masya Allah, rekod menyaksikan bagaimana Nabi Allah Zakaria yang sudah tua dan baginda khawatir kalau legasi dakwah ini tak dapat diteruskan. Kalau mereka ni memang tidak dapat zuriat, akhir sekali berdoa, biarpun sudah tua, biarpun sudah lanjut usia, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang bermaksud, wahai Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang baik. Ustaz bolkan warna kuning itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Wahai Allah, anugerahlah kepadaku akan zuriat. Baik. Itu yang pertama. Terus ialah pada surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ini doa Nabi Allah Ibrahim AS. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Allah berdoa agar dikurniakan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan, dan wa alhiqni bis salihin, letakkanlah aku ini dalam mata rantai orang-orang yang saleh. Biarlah ada mata rantai. Jadi katakanlah ustaz, anak ustaz, cucu ustaz, cici ustaz, maka itu disebut mata rantai tu. Okey, Azhar ada anak, kemudian ada cucu, kemudian ada cici. Jadi itu disebut wa alhaqni bis salihin. Wahai Allah, jadikanlah jalur mata rantai keluarga aku ini ialah orang-orang yang baik sahaja, orang-orang yang soleh sahaja. Macam mana nak mewujudkan mata rantai kalaulah zuriat itu tidak ada? Maka makna di sebalik doa ini ialah, wahai Allah, anugerahlah kepadaku zuriat, dan zuriat ini akan menjadi mata rantai untuk membina generasi yang soleh dan solehah. Baik, itu doa yang kedua. Doa yang ketiga datang daripada surah As-Saffat ayat 100 sehingga ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Doa ini juga merupakan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka akhir sekali dapatlah kiranya anak yang saleh itu bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik. Ada beberapa poin yang sebelum yang berakhir dengan Ustaz akan buat kesimpulan dengan Asmaul Husna apa dia. Pertama sekali, silalah berdoa dengan doa ini kepada mana-mana pasangan yang berkeinginan zuriat,
silalah jadikan 3 doa ini adalah doa yang sentiasa dibaca pada bila-bila masa. Surah Ali Imran ayat 38, Surah Asy-Syu'ara ayat 83 dan Surah As-Saffat ayat 100. Memadai dengan ayat 100 pun cukup. Rabbi habli minas salihin. Baik, timbul soalan kedua. Soalan keduanya apa dia? Ustaz, saya nak baca ni berapa kali Ustaz? 5 kali sehari ke? 10 kali sehari ke? 20 kali sehari ke? Maka Ustaz jawab dengan bahasa yang paling mudah, apa dia? Berdoalah kepada Allah dengan 3 rangkaian doa ini. Berapa kali? Doa sehingga lumat. Doa sehingga lumat. Itu jawapan kepada soalan tersebut. Contoh lumat macam mana? Kita beri lada. Kita pun ambillah lesung. Kita pun tumbuk dengan ulu lesung tersebut sampai lumat. Faham kan? Sampai lumat tu maknanya hancur. Lumat. Pecah segala-galanya. Itu makna tumbuk lada sampai lumat. Demikian juga yang dikatakan Ustaz, lama mana nak berdoa 10 kali ke 1 kalinya, Ustaz kata silalah berdoa sampai lumat. Tulis besar-besar tuan-puan dalam nota tu, berdoa sampai lumat. Apa maklumat? Sampai kita penat, sampai kita letih, sampai bermimpi-mimpi dengan doa tersebut. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Selepas solat, Rabbi habli minas salihin, sambil nak goreng ikan kembung, Rabbi habli minas salihin, sambil sidai kain, Rabbi habli minas salihin, sambil sapu sampah, Rabbi habli minas salihin, sambil bawa kereta, Rabbi habli minas salihin. Nah, sambil hempas badan kat kursi, Rabbi habli minas salihin, sambil sikat rambut, Rabbi habli minas salihin, sambil lap badan dengan kain tuala, Rabbi habli minas salihin, sambil tekan button lift, Rabbi habli minas salihin, sambil nak tunggu lift sampai, Rabbi habli minas salihin. Berdoa dan berdoa sampai lumat akan ketiga-tiga doa ini. Sekejap kita doa dengan surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekejap berdoa rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin. Sekejap berdoa rabbi habli minas salihin. Dan pasang nawaitu. Pasang niat, wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku zuriat, anak-anak, supaya menyambung legasi kehidupan aku ini insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau diperhatikan kepada ketiga-tiga doa ini sangat berkait dengan Asmaul Husna. Pada surah Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ada perkataan habli. Kemudian pada surah Asy-Syu'ara ada lagi perkataan Rabbi habli. Kemudian pada surah As-Saffat ada lagi perkataan Rabbi habli. Apa makna Rabbi habli? Wahai Allah, anugerahkan kepadaku. Wahai Allah, berikanlah kepadaku. Perkataan habli ini, kalau tuan-puan perasan, sebenarnya ia ada di dalam Asmaul Husna. Mana dia? Ini dia. Al-Wahhab. Cuma kita tak sempat belajar lagi ni, kita baru belajar Al-Mu'min. Jadi hari ni sebagai nak berkongsi pengalaman, Ustaz advancekan Al-Wahhab. Jadi kitanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Hari ini kita belajar Al-Mu'min insya-Allah. Cumanya Ustaz nak melompat seketika, ada Asmaul Husna, nama Allah yang bernama Al-Wahhab. Allah yang maha menganugerahkan nikmatnya kepada hamba. Itu maksud Al-Wahhab. Al-Wahhab, Allah yang maha memberikan kurniaannya kepada hamba-hambanya. Jadi, kalau kita perhatikan, di sini ada perkataan hab. Wahai Allah, Rabbi habli. Dengan arti kata lain begini. Nak beritahunya, ya Allah, ya Wahhab, Rabbi habli. Wahai Allah,
Ya Allah, Ya Wahhab, wahai Allah yang bersifat menganugerahkan nikmat kepada hamba-hambanya, maka sekarang Rabbi habli, anugerahkanlah nikmat yang namanya anak kepada aku. Itu dia. Sama lah juga dengan surah Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kalau kita nak panjangkan bicara ini, Ya Allah, Ya Wahhab, wahai Allah, Ya Wahhab, Tuhan yang menganugerahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Rabbi habli, wahai Allah, anugerahlah kepadaku mata rantai anak-anak yang saleh. Samalah juga pada surah As-Saffat. Ya Allah, Ya Wahhab, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, Tuhan yang maha menganugerahkan zuriat kepada hamba-hambanya, maka Rabbi habli minas salihin, maka anugerahkanlah kepadaku anak dan zuriat yang saleh, yang baik. Baik.